Hari ni orang rumah saya masak nasi kelepok daging. Tengok. Duduk kat Malaysia ni, bukan diet Melayu je sihat tau. Diet Cina pun ada yang sihat. Saya rasa dari China lah kot kan, nasi kelepok ni kan. Tapi ni stainless steel pot lah, mana ada kelepok kat rumah. So nasi ni sangat sihat. Sebab apa? First kali kita ada protein daging tu lah. Daging ni ada macam-macam lah. Protein, lemak, lepas tu ada sayur, ada nasi. Lemak daripada daging tu pun banyak, yang menyebabkan kita ada banyak dapat khasiat nutrisi yang seimbang dekat dalam nasi kelepok ni. Ada karbo, ada lemak dan juga ada protein. Daging ni pun digoreng dengan butter, dengan minyak masak kita, minyak kelapa sawit, yang juga ada banyak lemak sihat yang merupakan bahan anti keradangan dan dapat membekalkan tenaga berbentuk ketone bodies untuk badan kita. So dalam nasi ni juga ada dua jenis tenaga, iaitu tenaga daripada glukosa dan juga tenaga daripada ketone bodies. So siapa nak kurus boleh makan nasi kelepok ni sebagai salah satu menu sihat anda dalam masa nak turunkan berat badan. Makan-makan kurus.